Tejahan cerita ini dalam sudut pandang perempuan. Latar dan nama diubah mengikut budaya Melayu Malaysia. Pertama Tajuk, aku terperangkap dalam misteri keluarga yang gelap dan berbahaya. Halo, nama saya Nur Aisyah. Saya berumur 28 tahun. Saya seorang guru sekolah rendah di sebuah bandar kecil di negeri Terengganu. Kisah ini bermula dengan satu malam yang mengubah segalanya dalam hidup saya dan keluarga kecil saya. Saya tidak pernah menyangka bahawa rahsia keluarga yang selama ini tersembunyi akan terbongkar begitu sahaja, menghancurkan ketenangan yang saya kira sudah selamat. Malam itu, ketika saya sedang lena tidur di rumah kami di Kuala Terengganu, saya tiba-tiba terjaga oleh bunyi asing yang datang dari sebelah bilik saya. Suasana sunyi dan gelap, hanya bayang sama yang menyelinap di celah pintu membuatkan jantung saya berdegup kencang. Saya segera bangun dan bertanya dengan suara yang tidak tentu arah, "Ayin, bila kamu masuk rumah? Apa yang kamu buat?" Bayangan itu adalah anak lelaki saya, Ayin Hakim, yang baru berusia 17 tahun. Dia tersenyum canggung dan berkata, "Ma, maafkan saya. Sebenarnya saya cuma nak cuba sesuatu." Saya bingung. "Nak cuba apa?" Saya bertanya lagi, tidak faham maksudnya. Ayin menundukkan kepala dan dengan jujur menceritakan, setiap malam saya dengar suara ma dan ayah daripada bilik. Suatu malam saya ternampak lubang kunci pintu, jadi saya intai. Dari situ, saya rasa nak cuba sendiri. Saya terkejut dan membalas dengan suara tegas, "Kenapa pula kamu nak buat macam tu dengan Mama? Kenapa kamu nak saya tahu?" Ayin mengangkat bahu dan berkata, "Jujur, saya rasa saya boleh buat lebih baik daripada ayah." Bila saya cuba, rasa dia lain sikit. Saya menggigil mendengar kata-katanya. "Dari mana datangnya keyakinan macam tu? Pergi bilik kamu sekarang." Ayin cepat-cepat berjalan ke biliknya. Saya termenung memikirkan apa yang baru saya dengar, fikiran saya bercelaru. Hubungan saya dengan anak lelaki saya mula dipersoalkan. Malam itu saya tidak dapat tidur, asyik terbayang segala yang berlaku. Keesokan harinya, suami saya, Encik Johan, pulang dari kerja. Saya masih dalam keadaan bingung. Ayin berada di ruang tamu, dan sebaik sahaja bapanya masuk bilik, Ayin cepat-cepat masuk ke biliknya. Saya mula mengesyaki ada perkara pelik yang berlaku pada Ayin. Suatu ketika saya melalui koridor, saya ternampak Ayin cuba masuk ke bilik lain dengan tergesa-gesa. Saya bertanya, "Apa yang berlaku? Kenapa macam tu?" Dia teragak-agak, kemudian berkata, "Tak ada apa-apa, Ma." Saya tahu ini tak boleh dibiarkan. Saya mula memerhati tingkah laku Ayin dan akhirnya saya dapat tahu dia sebenarnya menyelinap setiap malam untuk mendengar dan melihat sesuatu yang saya tak tahu. Saya cuba bertanya dan menegur Ayin, tapi dia makin menjauh dan lebih memilih dunia sendiri. Saya semakin penat dan tak boleh tidur malam. Kerja rumah pun terbengkalai. Suami saya risau melihat saya letih berkata, "Aisyah, kalau macam ni, kita pergi klinik untuk pemeriksaan, ya?" Akhirnya, saya ke klinik. Doktor melihat keputusan ujian darah dan berkata, "Cik Aisyah, ada bahan penenang berlebihan dalam badan. Adakah cik makan ubat tidur atau penenang?" Saya menafikan dengan tegas, "Tidak sama sekali." Namun, tiba-tiba saya teringat tentang Ayin. Adakah dia menyembunyikan sesuatu? Setibanya di rumah, saya memanggil Ayin dan menunjukkan keputusan ujian itu. "Ini apa? Kenapa kamu makan ubat macam ni?" Ayin tunduk dan tidak menjawab. Dia terus berlari keluar rumah dan menutup pintu dengan kuat. Saya remuk hati. Malam itu, Ayin keluar rumah dan tidak pulang. Sehingga pagi, dia masih tiada. Johan makin risau, tapi saya tidak tahu apa yang perlu saya katakan.
Sudah lebih sebulan setengah Ain hilang tanpa berita. Johan mula rasa marah. Saya pula merindui anak saya dengan penuh kesedihan dan kekeliruan. Anakku, di mana kamu? Adakah kamu selamat? Hati saya berbisik dalam gelap. Tiba-tiba, telefon bimbit saya bergetar. Satu mesej daripada nombor yang tidak dikenali muncul. Semua ini baru permulaan. Bersiaplah jika mahu mencari kebenaran. Jantung saya berdegup pantas. Saya tahu ini bukan pengakhiran, tetapi permulaan sebuah misteri baru yang lebih besar. Saya memandang skrin telefon. Mesej itu berputar-putar dalam fikiran saya. Siapa yang hantar ini? Pasti ada kaitan dengan Ain. Adakah itu kawan atau seseorang yang selama ini memerhati kami dari jauh? Malam itu, saya duduk di ruang tamu sambil memeluk lutut. Di luar, lampu kota Kuala Terengganu berkelip-kelip, tapi hati saya gelap. Johan tidur awal. Saya termenung dengan pesan itu dan kehilangan Ain. Ain, di manapun kamu, Mama akan tunggu kamu. Saya bisik perlahan. Tiba-tiba bayangan Ain muncul dalam fikiran saya. Saya teringat baju hitam yang dia pakai malam itu, seluar jeans lusuh dan kasut sukan putih yang diikat separuh. Dan mata dingin yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Mama, saya okey. Cuma sedikit keliru, suara Ain bergema. Tapi maksud sebenar di sebalik kata-katanya itu saya tidak pernah faham. Keesokan harinya, saya mengambil keputusan untuk pergi ke pusat kaunseling psikologi terkenal di Bandar Kuala Terengganu. Dalam hati saya ada rasa malu dan takut. Tapi saya tahu saya perlu luahkan segala yang terbeban di hati. Teruskan. Aku tidak pernah menyangka perjalanan mencari kebenaran tentang anakku akan membawa aku ke pusat kaunseling psikologi di Kuala Terengganu. Ketika aku melangkah masuk ke ruang lobi yang bersih dan moden itu, hati aku terasa berat namun ada sedikit harapan. Namaku Nur Aisyah. Dan aku tengah bergelut dengan kehilangan anak dan rahsia yang semakin dalam menjerat keluargaku. Puan Liana, seorang kaunselor muda berusia awal 30-an, menyambutku dengan senyuman mesra. Rambutnya disanggul kemas, wajahnya berseri dengan solekan sederhana yang menonjolkan mata coklat yang penuh empati. Dia mengenakan blus berwarna pastel lembut dan sket labu yang sopan, lengkap dengan kasut tumit rendah berwarna coklat. Aku merasa sedikit lega melihat kehangatan itu. Nur Aisyah, apa yang membawa Puan ke sini hari ini? Soalnya dengan lembut. Aku menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya, anak aku, Ain Hakim, sudah hilang lebih sebulan. Dan sebelum itu, banyak perkara pelik berlaku antara kami. Dia menunjukkan tingkah laku yang ganjil. Seolah-olah dia terlibat dalam sesuatu yang aku sendiri tak faham. Puan Liana mengangguk, sambil mencatat sesuatu di notanya. Adakah Puan perasan perubahan khusus dalam hubungan dengan anak Puan? Atau mungkin dia ada rahsia yang belum pernah dikongsi? Aku menggiling perlahan. Dia memang lain dari dulu. Kadang-kadang dia masuk ke bilik aku tanpa izin. Ada masa aku jumpa dia makan ubat yang aku tak tahu. Semua ini buat aku rasa gelisah dan penat. Malam-malam aku tak dapat tidur memikirkan dia. Begini, Nur Aisyah, dia memulakan, apabila seseorang berada dalam tekanan emosi dan rahsia yang berat, ia boleh memberi kesan yang mendalam. Puan sendiri perlukan masa untuk berehat dan jaga kesihatan mental Puan. Puan sudah cuba dapatkan sokongan? Aku mengangguk. Ya, aku cuba untuk kuat. Tapi rasa macam aku semakin hilang arah. Puan Liana melihat aku dengan penuh simpati. Dan mesej yang Puan terima dari nombor tidak dikenali itu? Adakah ia memburukan keadaan? Aku mengambil telefon dan menunjukkan mesej tersebut. Ini dia. Saya rasa ada seseorang yang sengaja mahu kacau saya dan keluarga. Dia membaca mesej itu,
lalu mengangkat keningnya. Nampaknya ada orang cuba menggugat Puan dan keluarga. Ini bukan kebetulan. Puan perlu berhati-hati. Aku termangu, memikirkan siapa di luar sana yang mahu mencampuri urusan keluarga kami. Kenapa mereka lakukan semua ini? Apa kaitannya dengan Ayin? Puan Liana menarik nafas panjang. Kadang-kadang rahsia keluarga lebih dalam daripada yang kita sangka. Ada perkara yang tersorok dan tidak boleh didedahkan. Tapi Puan tidak perlu lalui ini seorang diri. Selepas sesi kaunseling itu, aku keluar dari pusat itu dan berjalan di tepi pantai Kuala Terengganu. Angin laut yang dingin menyapu rambutku, membawa aku kembali ke zaman kecil Ayin. Aku teringat saat kami bermain di pantai, membina istana pasir dan ketawa bersama. Semua itu terasa jauh dan seperti mimpi. Tiba-tiba telefonku bergetar. Nombor yang sama muncul di skrin. Dengan hati berdebar, aku menjawab. Halo? Suara serak dan lembut berbunyi. Puan Nur Aisyah, kebenaran yang perlu Puan tahu jauh lebih dalam. Ayin tidak sekadar hilang kerana ingin melarikan diri. Dia terperangkap dalam dunia yang Puan tidak pernah bayangkan. Bersiaplah. Panggilan terputus begitu sahaja. Aku terpaku, bingung dan takut. Apakah dunia gelap yang dimaksudkan itu? Pada saat aku berbalik mahu masuk ke rumah, aku ternampak dua tapak kaki di pasir. Satu besar dan jelas, satu lagi kecil dan samar. Aku tersenyum kecil. Rupanya Ayin dan aku sedang bermain sembunyi-sembunyian. Tapi di sebalik senyumanku, hati aku penuh dengan kegusaran. Aku tahu, misteri ini baru sahaja bermula dan ia akan membawa aku jauh ke dalam kegelapan yang tidak pernah aku bayangkan. Lampu di rumah berkelip-kelip perlahan dan aku mendengar bisikan halus yang menusuk jiwa. Sudah bersedia, Nur Aisyah? Cerita sebenar akan bermula dari sini. Aku menggenggam telefon erat, berdebar dan penuh harapan. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku harus kuat demi keluarga dan demi Ayin. Teruskan. Rahsia keluarga kami lebih gelap daripada yang aku sangka. Aku Nur Aisyah, berumur 28 tahun, seorang guru di sebuah sekolah rendah di Kuala Terengganu. Malam itu, aku terjaga dari tidur lena kerana suara aneh di bilik sebelah. Dalam kegelapan, bayang-bayang sama menyelinap di celah pintu. Dengan hati berdebar, aku bangun dan bertanya, Ayin, bila kamu masuk rumah? Apa yang kamu buat? Bayangan itu adalah anak lelaku, Ayin Hakim, 17 tahun. Dia tersenyum canggung. Maaf, Ma. Saya cuma nak cuba sesuatu. Aku bingung. Nak cuba apa? Ayin menunduk. Saya selalu dengar suara Ma dan Ayah dari bilik. Suatu malam saya intai dari lubang kunci pintu. Dari situ, saya rasa nak cuba sendiri. Aku terkejut. Kenapa nak buat macam itu dengan Ma? Kenapa nak saya tahu? Dia mengangkat bahu. Saya rasa saya boleh buat lebih baik dari Ayah. Bila cuba, rasa lain sikit. Aku menggigil. Dari mana keyakinan macam itu? Pergi bilik kamu sekarang. Ayin masuk bilik. Aku termenung memikirkan segala yang berlaku. Keesokan hari, suamiku Encik Johan pulang, Ayin di ruang tamu. Dan bila Ayah masuk bilik, Ayin cepat ke bilik dia. Aku mula rasa pelik. Suatu ketika, aku nampak Ayin cuba masuk bilik lain dengan tergesa-gesa. Aku tanya, apa yang berlaku? Kenapa? Dia teragak-agak. Tak ada apa, Ma. Aku tahu ini tak boleh dibiarkan. Aku mula perhatikan tingkah laku Ayin dan akhirnya tahu dia menyelinap setiap malam untuk dengar dan tengok sesuatu yang aku tak tahu. Aku cuba tegur, tapi dia makin jauh dan pilih dunia sendiri. Aku makin penat, tak boleh tidur, kejar rumah terbengkalai. Suamiku risau,
Aisyah, kalau macam ni kita pergi klinik buat pemeriksaan, ya? Aku ke klinik. Doktor kata, Cik Aisyah, ada bahan penenang berlebihan dalam badan. Adakah ambil ubat tidur atau penenang? Aku nafikan. Terus teringat Ain. Adakah dia sembunyi sesuatu? Di rumah, aku panggil Ain. Tunjuk keputusan ujian. Ini apa? Kenapa kamu makan ubat? Dia tunduk, tak jawab, terus lari keluar rumah tutup pintu kuat-kuat. Aku hancur hati. Malam itu Ain keluar rumah, tak pulang. Pagi pun tiada. Johan risau, aku diam. Lebih sebulan setengah Ain hilang. Johan marah. Aku rindukan anak dengan kesedihan dan kekeliruan. Anakku, di mana kamu? Selamat? Bisikku dalam gelap. Tiba-tiba telefon bergetar. Mesej dari nombor tak dikenali. Semua ini baru permulaan. Bersiaplah kalau mahu cari kebenaran. Jantungku berdegup pantas. Ini bukan pengakhiran, tapi permulaan misteri besar. Aku pandang skrin. Siapa hantar? Pasti ada kaitan Ain. Kawan atau pemantau rahsia? Malam itu aku duduk ruang tamu, peluk lutut. Lampu kota Kuala Terengganu berkelip, tapi hati gelap. Johan tidur awal. Aku termenung dengan pesan dan kehilangan Ain. Ain, di manapun kamu, Mama tunggu kamu, bisikku. Bayangan Ain muncul dalam fikiran. Ingat pakaian hitam, jeans lusuh, kasut sukan putih ikat separuh. Mata dingin yang aku tak pernah lihat. Mama, saya okey. Cuma keliru sedikit, suara Ain bergema. Tapi maksud sebenar aku tak faham. Keesokan hari aku pergi pusat kaunseling psikologi di Kuala Terengganu. Hati berat, ada harapan. Puan Liana, kaunselor muda 30-an, sambut dengan senyuman mesra. Rambut disanggul kemas, blus pastel lembut, sket labu, kasut tumit rendah coklat. Aku lega lihat kehangatan itu. Nur Aisyah, apa sebab puan ke sini? Tanya lembut. Aku menarik nafas. Anak aku, Ain Hakim, hilang lebih sebulan. Banyak perkara pelik berlaku. Dia tunjuk tingkah ganjil. Terlibat sesuatu aku tak faham. Puan Liana angguk. Catat nota. Adakah perubahan hubungan atau rahsia tersembunyi? Aku giling. Dia lain. Masuk bilik aku tanpa izin. Makan ubat aku tak tahu. Gelisah, penat, tak tidur. Tekanan emosi dan rahsia berat beri kesan. Puan perlukan rehat dan sokongan. Aku angguk. Saya cuba kuat, tapi hilang arah. Mesej dari nombor tak dikenali? Burukan keadaan? Aku tunjuk mesej. Seseorang sengaja kacau kami. Dia baca, angkat kening. Ada yang mahu gugat keluarga. Bukan kebetulan. Puan kena berhati-hati. Aku termenung, fikir siapa mahu kacau keluarga. Kenapa? Apa kaitan Ain? Rahsia keluarga lebih dalam. Ada yang tak boleh didedah. Tapi puan tak perlu lalui seorang. Sesi kaunseling selesai, aku berjalan di tepi pantai Kuala Terengganu. Angin lawa dingin sapu rambut, ingat zaman kecil Ain. Bermain di pantai, bina istana pasir, ketawa. Semua jauh seperti mimpi. Telefon bergetar. Nombor sama muncul. Hati berdebar, aku angkat. Halo? Suara serak. Nur Aisyah, kebenaran jauh lebih dalam. Ain bukan hilang sebab nak melarikan diri. Dia terperangkap dunia yang puan tak bayang. Bersiaplah. Panggilan terputus. Aku bingung dan takut. Dunia gelap. Balik rumah, aku lihat dua tapak kaki di pasir. Satu besar jelas, satu kecil samar. Aku tersenyum kecil.
Rupanya Ain dan aku main sembunyi-sembunyi. Tapi dalam senyum, hati gusar. Misteri baru bermula, bawa aku ke gelap tak dijangka. Lampu rumah berkelip perlahan, aku dengar bisik halus menusuk jiwa. Sudah sedia, Nur Aisyah? Cerita sebenar bermula sini. Aku genggam telefon erat, berdebar penuh harap. Apapun, aku harus kuat demi keluarga dan Ain. Malam itu, aku duduk termenung di ruang tamu sambil memeluk lutut, menanti kedatangan pagi yang entah membawa apa. Cahaya lampu jalan yang berkelip-kelip dari luar tingkap tidak mampu mengusir gelap yang merayap dalam hatiku. Di sekelilingku, sunyi dan sepi menyelimuti rumah ini. Namun dalam diam, hatiku bergolak penuh dengan persoalan dan kebimbangan. Aku, Nur Aisyah, masih terkesan dengan panggilan telefon misteri tadi. Suara itu begitu dingin dan penuh rahsia, seolah-olah membawa aku ke dunia yang tidak pernah aku bayangkan sebelum ini. Dunia di mana anakku, Ain Hakim, terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada sekadar hilang atau memberontak remaja biasa. Keesokan harinya, dengan hati yang berat, aku membuat keputusan untuk meneruskan pencarian jawapan. Aku tidak mahu terus tenggelam dalam ketidakpastian dan kesedihan. Aku perlu tahu apa yang sebenarnya berlaku kepada Ain, dan apakah yang tersembunyi di sebalik semua rahsia ini. Aku mencari maklumat di internet, cuba memahami maksud mesej yang diterima dan segala petunjuk yang ada. Namun, semuanya terasa kabur dan membingungkan. Aku berasa seperti terperangkap dalam kabus tebal yang sukar ditembusi. Pada waktu petang, aku menerima panggilan daripada seorang lelaki bernama Encik Haris, yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang kenalan lama keluarga kami. Dia berkata dia mempunyai maklumat penting tentang Ain dan perkara yang sedang berlaku. Aku terkejut dan berdebar, namun berjanji untuk bertemu dengannya malam itu di sebuah kedai kopi kecil di bandar Kuala Terengganu. Ketika sampai di kedai kopi itu, suasana redup dan sunyi. Encik Haris menunggu di sudut meja, mengenakan baju kemeja hitam dan seluar jeans gelap. Wajahnya serius dan penuh rahsia. Dia mula menceritakan tentang sebuah kumpulan rahsia yang dikaitkan dengan keluarga kami sejak dulu lagi, dan bagaimana Ain terjebak dalam dunia yang penuh dengan bahaya dan pengkhianatan. Cerita Encik Haris membuka mataku kepada realiti yang selama ini tersembunyi. Aku semakin yakin bahawa aku perlu kuat dan bersedia menghadapi segala dugaan demi memastikan keselamatan Ain dan keluargaku. Namun, di tengah-tengah perbualan itu, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Seperti ada mata yang memerhati kami dari jauh, dan bayang-bayang gelap yang menyusup masuk tanpa disedari. Ketegangan mula memenuhi ruang kedai kopi itu, dan aku tahu bahawa perjalanan mencari kebenaran ini baru sahaja bermula. Hatiku berdebar kencang, dan aku berbisik pada diri sendiri, Ain, aku akan cari kamu. Tidak kira apapun yang terjadi. Namun, aku juga tahu bahawa kegelapan yang kami hadapi bukan sekadar rahsia keluarga, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang aku sangka. Aku berdiri dari kerusi, memandang ke arah gelap di luar tingkap, dan berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah. Kisah ini masih panjang, dan aku harus bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang menanti kami di hadapan. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk takut, harap, dan tekad yang membara. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan keluarga ini hancur begitu sahaja. Aku akan terus berjuang demi Ain dan kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Suasana malam itu terasa berat dan penuh dengan ketegangan yang sukar aku gambarkan. Aku, Nur Aisyah, berjalan pulang dari kedai kopi kecil itu dengan kepala penuh dengan persoalan yang tidak berjawab. Cerita Encik Haris tentang kumpulan rahsia yang mengaitkan keluarga kami membuatkan aku merasa seakan-akan dunia aku telah terbalik. Segala-galanya yang aku anggap biasa kini berubah menjadi sesuatu yang asing dan menakutkan. Saat melangkah masuk ke dalam rumah, aku terhenti sejenak di pintu.
Mata aku menangkap bayang-bayang yang bergerak perlahan di sudut ruang tamu. Jantung aku berdegup kencang, dan aku cuba menenangkan diri sambil menggenggam erat beg tangan. Siapa di sana? Suaraku bergetar, cuba mengekalkan ketegasan. Tiada jawapan, hanya keheningan yang menyakitkan telinga. Aku melangkah perlahan, menyalakan lampu dan melihat ke sekeliling. Tiada siapa di situ. Namun, rasa tidak selamat itu masih berlega-lega di sekeliling aku. Aku tahu, sesuatu sedang mengawasi aku, menunggu masa yang tepat untuk bertindak. Malam itu, aku tidak dapat tidur. Aku duduk di tepi tingkap, memandang keluar yang gelap, berdebar menanti apa akan terjadi seterusnya. Dalam kesunyian itu, aku merasai kehadiran sesuatu yang lebih besar daripada aku, sesuatu yang tidak dapat aku hadapi seorang diri. Keesokan harinya, aku membuat keputusan untuk mencari bantuan daripada seorang sahabat lama, Puan Farah, yang bekerja sebagai wartawan di sebuah akhbar tempatan. Aku berharap dia dapat membantu aku menyelidik tentang kumpulan rahsia yang disebut Encik Haris dan apa kaitannya dengan Ain. Kami bertemu di sebuah kafe di bandar, tempat yang sibuk dengan orang ramai. Namun aku merasa sedikit lega berada di situ. Farah mendengar cerita aku dengan penuh perhatian dan berjanji akan menggunakan sumbernya untuk mencari maklumat. Beberapa hari kemudian, Farah menghubungi aku dengan berita yang mengejutkan. Aisyah, aku jumpa sesuatu yang mungkin berkaitan dengan Ain. Kumpulan itu bukan sahaja rahsia, malah mereka ada pengaruh di seluruh negeri dan melibatkan orang-orang berkuasa. Aku terdiam, tidak tahu apa yang harus aku katakan. Dunia aku semakin kelam dan penuh dengan misteri yang tidak berpenghujung. Namun, aku tahu aku tidak boleh berputus asa. Demi Ain dan keluarga kami, aku harus terus berjuang, walaupun jalan di hadapan penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan hati yang berat, bersiap sedia untuk apa sahaja yang mungkin akan datang. Aku tahu, kegelapan yang menyelubungi kami kini semakin rapat, dan aku harus lebih kuat daripada sebelumnya. Aku berbisik dalam hati, Ain, di mana sahaja kamu? Mama akan cari kamu. Tidak kira apapun risiko yang harus aku hadapi. Dan dengan tekad itu, aku mempersiapkan diri untuk menghadapi malam-malam yang penuh dengan rahsia dan bahaya yang menanti di depan. Malam itu, aku berdiri di depan cermin bilik tidurku, memerhati bayangan wajah yang kelihatan letih dan penuh kegelisahan. No Aisyah, aku berbisik pada diri sendiri. Sudah sampai masanya untuk aku hadapi segala rahsia yang tersembunyi di sebalik bayang-bayang keluarga ini. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna merah marun yang lembut menyentuh kulit, manakala rambutku yang panjang aku ikat kemas supaya tidak mengganggu fokusku malam ini. Di pergelangan tangan, gelang perak yang diwarisi dari arwah menenekku berkilau samar, seolah-olah memberi semangat dan keberanian. Setelah memastikan pintu rumah terkunci rapat, aku melangkah keluar dengan hati yang penuh tekad. Aku menuju ke sebuah rumah lama peninggalan keluarga yang terletak di Kampung Bukit Tok Beng, sebuah kampung kecil yang agak terpencil di pinggir Kuala Terengganu. Rumah itu berusia lebih 50 tahun, dengan kayu yang sudah mulai usang, namun masih menyimpan banyak kenangan dan rahsia silam. Aku membuka pintu rumah itu perlahan, menghirup bau kayu dan debu yang lama terperangkap. Di dalam, hanya ada lampu minyak yang menyala redup, mencipta bayang-bayang yang menari di dinding. Di sudut bilik, aku terlihat sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Ini adalah peti yang pernah diceritakan oleh Encik Haris, mengandungi dokumen dan barang-barang yang mungkin menjadi kunci kepada misteri Ain. Aku mengeluarkan kunci kecil yang sentiasa aku simpan di dalam rantai leherku, hadiah dari ayahku sebelum dia meninggal dunia. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku memasukkan kunci ke dalam lubang peti itu dan memutarnya perlahan. Bunyi klik yang halus membuat jantungku berdegup lebih kencang. Peti itu terbuka, menampakkan beberapa gulungan kertas kuning yang sudah kekuningan dan kaku,
serta sebuah kotak logam kecil bertatahkan ukiran halus. Aku mengangkat gulungan kertas itu satu persatu, cuba membaca tulisan tangan yang sudah pudar di mamah usia. Ia kelihatan seperti surat-surat lama dan catatan rahsia, penuh dengan simbol dan bahasa yang aku tidak faham sepenuhnya. Dengan penuh rasa ingin tahu dan hati-hati, aku membuka kotak logam itu. Di dalamnya terdapat sebuah kunci kecil berwarna perak yang berkilauan, bersama sebuah nota kecil yang bertulis, kunci ini membuka pintu yang membawa kepada kebenaran, tetapi juga bahaya yang tidak terduga. Aku menarik nafas panjang, merasakan campuran antara rasa takut dan keberanian yang membuat-buat dalam dadaku. Aku sedar bahawa perjalanan ini baru sahaja bermula, dan setiap langkah yang aku ambil akan membawa aku lebih dalam ke dalam labirin rahsia yang tersembunyi. Di luar, angin malam bertiup lembut, membawa bunyi daun bergesil dan suara alam yang sunyi. Aku menutup peti itu dengan perlahan dan menyimpannya kembali di tempat asal. Dengan kunci di tangan dan hati yang penuh tekad, aku melangkah keluar dari rumah itu, bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang menanti di hadapan. Malam itu, aku berbisik pada diri sendiri, Ayin, Mama akan temui kamu dan kebenaran, walau apapun risikonya. Dan dengan itu, aku menyambut malam yang penuh misteri dengan keberanian yang baru. Aku berjalan perlahan meninggalkan rumah tua itu, dengan kunci kecil berkilau di genggamanku dan hati yang penuh dengan persoalan. Angin malam yang dingin menyapa wajah, namun aku merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahku. Nama Nur Aisyah, aku tahu aku tidak boleh mundur sekarang. Ayin, anakku, sedang menanti di suatu tempat, dan aku harus temui dia walaupun kegelapan yang menyelubungi perjalanan ini semakin menakutkan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk melawat sebuah kampung kecil di Kuala Dungun, di mana menurut Encik Haris, satu-satunya petunjuk mengenai kumpulan rahsia itu pernah muncul. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna hijau zamrud yang menyempurnakan bentuk tubuhku, dengan tudung satin lembut berwarna krim yang melilit rapi di kepala. Kasut tumit rendah berwarna coklat menyentuh tanah berdebu jalan kampung, menimbulkan bunyi yang mengiringi langkahku yang penuh tekad. Aku singgah di sebuah kedai kopi usang, tempat yang sering menjadi tempat berkumpul penduduk kampung. Suasana di situ sederhana dan hangat, dengan bau kopi segar dan bunyi rio rendah perbualan. Aku duduk di sudut, menunggu seseorang yang akan memberiku petunjuk. Tidak lama kemudian, seorang lelaki parubaya dengan wajah penuh kedutan dan mata tajam menghampiriku. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Mat, seorang yang dipercayai pernah terbabit dengan kumpulan rahsia itu sewaktu muda. Pak Mat mengenakan baju Melayu lusuh berwarna kelabu dan samping hitam yang terikat kemas di pinggang, lengkap dengan sungkuk kecil yang sedikit pudar warnanya. Dengan suara perlahan tapi tegas, Pak Mat mula berkongsi kisah lama yang penuh dengan kejutan dan bahaya. Dia menceritakan tentang sebuah organisasi rahsia yang beroperasi di bawah tanah, yang sejak dulu mengawal banyak perkara dalam negeri ini. Organisasi itu bukan sahaja terdiri daripada orang-orang berkuasa, malah turut melibatkan ahli keluarga kami yang tidak aku duga sama sekali. Aku mendengar dengan penuh perhatian. Darah di nadiku berdesis setiap kali Pak Mat menyebut nama-nama yang aku kenal, termasuk ayahku sendiri. Betapa selama ini aku hidup dalam kepura-puraan, tanpa sedar bahawa aku dan anakku sudah menjadi sebahagian dari permainan besar yang penuh tipu daya dan rahsia gelap. Ketika Pak Mat selesai bercerita, aku bertanya dengan suara serak, apa kaitan Ayin dengan semua ini? Kenapa dia hilang dan terperangkap dalam dunia ini? Pak Mat menunduk seketika, kemudian menjawab, Ayin adalah waris darah yang dipilih untuk meneruskan perjuangan keluarga. Tapi jalan itu penuh ranjau dan ujian yang berat. Dia tidak boleh hadapi sendirian. Aku merasakan dada ini sesak, namun tekadku semakin kuat. Aku tahu aku harus temui Ayin dan bawa dia keluar dari kegelapan itu. Dalam perjalanan pulang ke Kuala Terengganu, aku memandang jauh ke arah langit yang mulai gelap. Angin malam bertiup kencang,
membawa bisikan rahsia yang hanya aku dan Ain yang akan fahami. Aku menggenggam erat kunci perak itu, tanda sebuah permulaan baru. Aku berbisik dalam hati, Ain, Mama akan cari kamu. Bersiaplah, kerana Mama sudah bersedia untuk semua ujian yang menanti. Dengan tekad itu, aku melangkah kembali ke rumah, bersedia untuk menghadapi cabaran yang bakal menguji kekuatan dan cinta kami sebagai ibu dan anak. Malam itu, selepas aku tiba di rumah, aku duduk termenung di ruang tamu sambil memandang kunci perak yang masih berkilauan di telapak tanganku. Nur Aisyah, aku tahu perjalanan ini semakin berat, tapi aku tak boleh mundur. Ain, anakku, sedang terperangkap dalam dunia yang aku tak faham sepenuhnya, dan aku harus selamatkan dia. Dengan hati yang berdebar, aku membuka telefon dan menghantar mesej kepada Encik Haris dan Pak Mat, memohon mereka membantu aku lebih jauh. Namun, tak lama selepas itu, telefonku bergetar mesej masuk daripada nombor yang tidak dikenali. Hati-hati, Nur Aisyah. Kegelapan semakin dekat. Jangan percayai sesiapa. Aku menggigil. Siapa yang menghantar mesej itu? Adakah musuh yang sentiasa mengintai? Aku tahu aku harus berhati-hati, tapi aku juga rasa semakin terdesak. Keesokan harinya, aku menerima jemputan untuk bertemu seorang wanita misteri di sebuah kedai teh yang terletak di tengah bandar Kuala Terengganu. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna biru laut, tudung satin yang kemas diikat, dan kasut tumit rendah yang selesa. Aku mahu kelihatan tenang walaupun hatiku penuh ketakutan. Di sana, aku bertemu dengan wanita itu pakaian serba hitam yang anggun, rambut panjang terurai, dengan mata yang tajam dan penuh rahsia. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Puan Salmah, seseorang yang tahu banyak tentang organisasi rahsia itu dan juga keluarga kami. Nur Aisyah, katanya dengan suara tenang tapi berat, jalanmu sudah bermula, dan Ain sudah jauh melangkah. Tapi kau harus tahu, setiap langkah ada harga yang perlu dibayar. Aku mendengar dengan penuh perhatian, walaupun jantungku berdegup kencang. Puan Salmah memberiku peta kecil yang menandakan sebuah lokasi lama di Kuala Terengganu yang dikatakan menjadi pusat operasi rahsia kumpulan itu. Dia berpesan agar aku berhati-hati kerana musuh tidak akan berdiam diri. Selepas pertemuan itu, aku pulang dengan fikiran yang bercelaru. Aku tahu aku harus ke tempat itu, walaupun ketakutan menguasai diriku. Aku menyiapkan beg kecil, memasukkan kunci perak, beberapa dokumen dari peti kayu lama, dan telefon bimbit yang sudah kuaktifkan mod senyap. Malam itu, aku keluar mengendap ke lokasi yang ditunjukkan oleh Puan Salmah. Jalan sunyi dan gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Bunyi angin dan dedaunan bergesil menambah ketegangan di udara. Aku merasakan setiap langkah aku diawasi. Tiba di depan sebuah bangunan lama yang sudah usang, aku mengeluarkan kunci perak dan mencuba membuka pintu yang terkunci rapat. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku memutarkan kunci itu. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi berderit yang menakutkan. Aku masuk ke dalam, disambut oleh bau hapak dan gelap yang pekat. Di dalam, aku melihat berbagai dokumen dan peralatan yang kelihatan seperti milik organisasi rahsia itu. Aku tahu aku sudah melangkah ke dalam dunia yang selama ini tersembunyi dari pandanganku. Ketika aku meneliti sekeliling, tiba-tiba aku terdengar langkah kaki yang lembut namun pasti. Aku berpaling dan melihat siluet seorang lelaki berdiri di pintu. Matanya yang tajam memandangku dengan penuh amaran. Nur Aisyah, katanya perlahan, kau sudah terlalu dalam. Tidakkah kau tahu, ini bukan tempat untuk wanita seperti kau? Hatiku berdegup kencang, tapi aku cuba berdiri teguh. Aku hanya mahu tahu kebenaran dan mencari anakku, jawabku dengan suara yang tidak goyah. Lelaki itu tersenyum sinis, kebenaran itu mahal harganya. Adakah kau bersedia membayarnya? Saat itu juga,
Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Ia baru bermula. Dan aku harus berani menghadapi apa sahaja yang menanti demi Ain dan keluargaku. Aku menarik nafas dalam-dalam, menggenggam erat kunci perak di tangan. Aku bersedia. Malam itu, aku berdiri di dalam bilik gelap bangunan usang itu, berhadapan dengan lelaki yang tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Nur Aisyah, aku tahu saat ini adalah titik perubahan dalam hidupku. Lelaki itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Encik Razak, memandangku dengan mata tajam yang penuh rahsia dan amaran. Dia mengenakan baju kemeja hitam yang kemas, seluar selik gelap, dan kasut kulit yang berkilat, memberi kesan seorang lelaki yang berkuasa dan berpengalaman. Kenapa kau sanggup membawa diri ke sini, Nur Aisyah? Dunia yang kau ceburi ini bukan untuk orang biasa, suaranya tenang namun dingin, seolah-olah menyampaikan pesan yang berat. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengawal degupan jantung yang kencang. Aku datang bukan untuk menyerah. Aku mahu tahu kebenaran tentang anakku, Ain Hakim. Aku mahu selamatkan dia dari gelap yang mengancam. Encik Razak tersenyum sinis. Kebenaran itu bukan hanya satu, dan tidak semua kebenaran membawa kebahagiaan. Kau harus bersedia menghadapi apa sahaja yang tersembunyi di baliknya. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari dalam sakunya dan meletakkannya di atas meja yang penuh dengan dokumen dan peralatan pelik. Dengan lembut, dia membuka kotak itu, menampakkan sebuah jimat lama yang bertatahkan batu zamrud berkilauan. Ini adalah warisan keluarga kau, simbol kekuatan dan tanggungjawab. Ain sudah memilikinya, dan sekarang giliran kau untuk memikul beban ini. Aku mengangkat jimat itu dengan hati-hati, merasakan sejuk yang aneh mengalir di sepanjang kulit tanganku. Rasanya seperti ada tenaga yang tersembunyi di dalamnya, yang mungkin menjadi kunci untuk membuka rahsia yang selama ini tersembunyi. Namun, kau harus tahu, untuk menggunakan kekuatan ini, kau perlu melalui ujian yang berat. Ujian yang akan menguji keberanian, kesetiaan, dan kasih sayangmu, kata Encik Razak sambil memandangku penuh serius. Aku menelan rasa takut yang mencengkam, lalu mengangguk. Aku sanggup. Demi Ain, aku akan hadapi apa sahaja. Tiba-tiba, pintu bilik itu terbuka dengan kuat, menimbulkan bunyi yang menggema di seluruh bangunan. Seorang wanita muncul, memakai jubah merah marun yang anggun, rambut hitamnya terurai panjang, dan matanya berkilau dingin seperti kaca. Dia memperkenalkan diri sebagai Puan Faridah, penjaga rahsia lama yang menjaga pintu masuk kepada dunia yang tidak diketahui ramai. Waktumu sudah tiba, Nur Aisyah, katanya dengan suara yang lembut tapi penuh kuasa. Hanya yang berani dan bertekad sahaja yang boleh meneruskan perjalanan ini. Aku berdiri teguh, menggenggam jimat zamrud itu erat di tangan. Bawa aku ke sana. Aku ingin tahu kebenaran, dan aku mahu membawa anakku keluar dari kegelapan. Puan Faridah mengangguk dan membuka pintu rahsia di belakangnya. Sebuah lorong gelap dan panjang terbentang, diterangi oleh cahaya lilin yang berkelip-kelip. Aku melangkah masuk, disusuli oleh Encik Razak dan Puan Faridah, bersedia menempuh segala cabaran yang menanti. Di dalam lorong itu, aku tahu aku sedang melangkah ke dalam cerita yang lebih besar dari apa yang pernah aku bayangkan. Cerita tentang keluarga, kuasa, dan pengorbanan yang akan menguji segala kekuatan dalam diriku. Dengan setiap langkah, aku berbisik dalam hati, Ain, Mama sudah di sini. Kita akan hadapi semua ini bersama. Gelapnya lorong itu seolah-olah menelan setiap langkahku. Nur Aisyah. Suara lilin yang berkelip-kelip mencipta bayang-bayang menari di dinding batu yang dingin dan berlumut. Hatiku berdegup laju, namun tekadku kuat. Aku tidak akan berundur. Bersama Encik Razak dan Puan Faridah, aku melangkah lebih dalam ke dalam dunia yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang. Puan Faridah berjalan di depan,
Wajahnya tenang namun matanya penuh waspada. Dia mengenakan jubah merah marun yang anggun, menambah aura misteri yang mengelilinginya. Encik Razak di belakang, memegang lampu minyak kecil yang menerangi lorong itu dengan cahaya keemasan. Kau harus tahu, Aisyah, suara Puan Faridah memecah kesunyian. Perjalanan ini bukan sekadar mencari kebenaran. Ia adalah ujian terhadap jiwa dan raga. Banyak yang akan kau korbankan, dan tidak semua yang kau temui akan menyenangkan. Aku mengangguk, menggenggam erat jimat zamrud yang dingin di tanganku. Aku sudah bersedia. Demi Ain, aku sanggup hadapi apa sahaja. Lorong itu berakhir di sebuah pintu besar dari kayu hitam bertatahkan ukiran halus yang berkilauan dalam cahaya lampu. Puan Faridah mengangkat tangan dan mengetuk pintu itu dengan 3 ketukan perlahan. Suara ketukan bergema, dan pintu itu perlahan terbuka, mengungkapkan sebuah bilik luas yang dipenuhi dengan buku-buku lama, gulungan kertas, dan pelbagai alat kuno. Di tengah bilik berdiri sebuah meja kayu besar yang penuh dengan peta dan dokumen rahsia. Encik Razak melangkah ke meja itu dan menunjukkan satu peta yang terperinci, menandakan lokasi-lokasi penting yang berkaitan dengan organisasi rahsia dan keluarga kami. Kami sudah sediakan peta ini untukmu, katanya. Setiap lokasi adalah kunci untuk membuka semula sejarah yang tersembunyi dan membawa Ain pulang. Aku melihat peta itu dengan teliti, merasakan beban tanggungjawab yang semakin berat di pundakku. Namun, aku tahu aku tidak sendiri. Puan Faridah dan Encik Razak adalah sekutu yang akan membantuku menghadapi segala cabaran. Tiba-tiba, pintu bilik itu tertutup dengan kuat di belakang kami. Aku berpaling dan melihat bayangan gelap muncul di sudut bilik. Seorang lelaki bertubuh besar dengan mata berkilat tajam melangkah keluar dari bayang-bayang. Dia memakai jubah hitam yang menutupi hampir seluruh tubuhnya, hanya menyisakan wajah yang dingin dan penuh dendam. Kalian tidak sepatutnya datang ke sini, suaranya menggeram. Ini adalah wilayah kami, dan aku tidak akan membiarkan kalian membawa rahsia ini keluar. Ketegangan memenuhi ruang bilik itu. Aku berdiri teguh, menatap lelaki itu dengan keberanian yang baru aku temui. Kami di sini untuk kebenaran dan keselamatan keluarga kami. Aku tidak akan mundur. Suasana menjadi semakin tegang, dan aku tahu pertembungan ini hanyalah permulaan. Di hadapan diriku kini, bukan sahaja musuh yang nyata, tetapi juga ujian yang akan menentukan nasib Ain dan keluargaku. Dengan jimat zamrud di tangan, aku bersedia menghadapi apa sahaja yang bakal berlaku. Dalam hatiku, aku berbisik, Ain, Mama tidak akan biarkan kamu jatuh. Kita akan lalui ini bersama.